Mak, insyaAllah lagi 2 jam macam tu, Amir sampailah. Amboi, happynya dia hari ni. Mestilah, kan Abang nak balik. Mak, cantik tak ada susu kereta ni? Mesti Abang suka. Assalamualaikum Pakcik. Anak Haji Derih rupanya. Lama juga kita tak jumpa kan? Kau ni tak ubah macam Haji Derih dulu-dulu. Ha? Minat sangat dengan kereta orang putih ni. Okeylah, saya gerak dulu Yalah. Mak. Ya. Amir ingat nak ke masjid malam ni. Dah lama tak tarawih kat sana. Abang, adik nak ikut boleh tak? Adik ni manja nak ikut abang. Macam abang kamu masa dulu-dulu tau. Amir, mak rasakan malam ni mak nak solat kat rumah je lah. Mak rasa penat sikit hari ni. Tak apalah kalau macam tu. Kita solat jemaah sekali Amir panggil adik jap. Okey, baiklah ya. Adik, tak jadilah pergi masjid malam ni. Kita tarawih kat rumah je Alah. Mak Amir pergi pasar dulu Okey, baik-baik ya. Adik terkejar-kejar ni nak pergi mana ni? Yelah, semalam adik dengar mak suruh Abang pergi pasar. Bang, naik ke boleh tak? Ikutlah, masuk. Okey, baik-baik ya dua-dua orang. Balik cepat tau. Okey, Mak. Amir, kejap Amir, mak ada benda nak tambah sikit boleh? Mak ikutlah sekali. Tak apalah, banyak benda mak nak buat kat rumah ni. Amir pergilah dengan adik ya. Baik ya. Abang, Abang pergi sorang je lah boleh tak? Adik ingat nak tolong mak lah. Pula. Tadi adik beria sangat nak ikut. Betul ni? Ikut adik lah. Adik. Awalnya bangun. Yelah, hari ni kan hari raya. Nak sembahyang raya kat masjid lah. Adik nak ikut boleh tak? Tolong ambil tolong bang. Banyaknya duit dia. Nah, abang tolong sikit. Terima kasih bang. Abang nak tanya sikit lah. Tanya apa? Kenapa kan? Adik selalu sangat ni ikut abang. Yelah, kan abang jalan balik. Tengok adik dia happy ni bila abang ada. Boleh ke abang pergi mana-mana? Lagipun, adik dah tak ada abah. Adik ada mak dengan abang je. Dah lah tu. Nak cuba tak? Nak. Amir, kalau kita nak satu benda, kita mesti belajar rajin. Mesti dapat. Baik, Abah. Adik, ready? Okey, jom.